Hai semua, selamat datang kembali ke saluran Nota AI Pendidikan. Kepada anda yang tengah pulun buat persiapan exam, anda berada di tempat yang betul. Hari ini, kita akan buat satu sesi ulang kaji yang pantas, padat dan garanti berkesan untuk sejarah tingkatan 2. Kita cuma akan fokus pada bab 4 sahaja dan jangan risau, semuanya tepat mengikut KSSM, DSKP dan buku teks KPM. Sebelum kita mula selami topik ni, pastikan anda dah tekan butang subscribe di saluran YouTube @nota-ai-penda dan jangan lupa join grup Telegram kami untuk dapatkan nota sejarah menengah rendah eksklusif di https://t.me/notasearch menaran. Okey dah sedia? Jom kita mula. Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya rahsia di sebalik kegemilangan alam Melayu? Macam mana kerajaan-kerajaan awal ni boleh berkembang maju sampai setanding dengan tamadun besar dunia yang lain? Kalau anda fikir puncanya cuma sebab tentera yang kuat, anda silap. Rahsia sebenar terletak pada akar umbi masyarakatnya sendiri. Itulah yang kita nak bongkarkan bersama-sama hari ini. Untuk pastikan anda senang ingat masa exam nanti, kita dah susun 5 fokus utama. Asas agama dan kepercayaan, nilai murni, 5 keunikan warisan, bukti seni bina dan akhir sekali, iktibar peperiksaan. Senang kan? Okey, kita terus masuk ke bahagian pertama iaitu asas agama dan kepercayaan. Poin paling penting yang anda kena faham kat sini, agama dan kepercayaan bagi masyarakat masa tu bukanlah sekadar ritual atau upacara semata-mata. Ia ibarat kompas yang memandu setiap inci kehidupan harian masyarakat alam Melayu. Malah benda ni jugalah yang membentuk corak pentadbiran mereka. Pendek kata, agama dan kepercayaan adalah nadi utama penggerak sistem sosial mereka. Seterusnya kita tengok bahagian kedua, nilai murni masyarakat alam Melayu. Aha, yang ini anda kena fokus betul-betul. 3 frasa ni adalah lubuk markah anda. Berakhlak mulia, jujur dan saling menghormati. Ini goal ya, kata kunci direct dari buku teks. Bila anda jumpa soalan esei yang suruh hurai impak agama atau ciri kehidupan masyarakat, tolonglah guna terma-terma ni. Cikgu nampak aja kata-kata kunci ni, markah anda pasti melonjak naik. Bergerak ke bahagian ketiga, 5 keunikan warisan utama. Sediakan pen, catat ni cepat sebab 5 warisan ni memang selalu sangat keluar exam. Pertama, sistem pemerintahan beraja. Kedua, kebijaksanaan pemerintah. Ketiga, kegiatan ekonomi. Keempat, perkembangan sosio-budaya. Dan kelima, amalan beragama. 5 elemen inilah yang buatkan tamadun alam Melayu sangat ke hadapan. Jom kita tengok sebahagian daripadanya dengan lebih dekat. Tengok pada sistem pemerintahan beraja mereka. Ia adalah kumuncak struktur sosial. Raja ni bukan sekadar ketua pentadbir biasa tau, tapi raja diangkat sebagai lambang perpaduan agung dan kedaulatan mutlak. Sistem macam ni perlukan kesetiaan yang tak berbelah bahagi dari rakyat dan inilah formula rahsia macam mana mereka boleh kekalkan empayar yang begitu luas. Dari segi ekonomi pula, mereka ni memang sangat bijak ambil peluang. Mereka manfaatkan betul-betul lokasi geografi yang strategik. Pertempatan dekat lembah sungai dan pesisir pantai diubah jadi hak perdagangan antarabangsa. Bayangkan, dengan pengurusan pelabuhan yang cekap dan hasil bumi macam rempah ratus, pelabuhan mereka terus jadi tumpuan pedagang dari seluruh dunia. Sekarang kita beralih ke segmen keempat, bukti seni bina terunggul. Cuba anda lihat binaan-binaan hebat ni. Antaranya ialah Candi Borobudur, peninggalan kerajaan Majapahit yang sangat megah dan juga candi-candi berseni bina tinggi tinggalan kerajaan Campar. Skala dan kehalusan seni bina ni membuktikan betapa mendalamnya amalan beragama mereka. Cuba bayangkan, macam mana mereka bina monumen gergasi ni kuat dan teguh tanpa guna sebarang jentera moden langsung. Memang tak masuk akal kan? Dan bukan setakat struktur bangunan je, cuba perhatikan perincian ukiran timbul pada dinding candi itu. Perkembangan sosio-budaya mereka bukan terhad pada bahasa dan tulisan semata-mata, tapi diabadikan juga melalui seni ukiran yang cukup halus. Mereka guna dinding candi ini ibarat sebuah buku sejarah visual. Mereka rekodkan kehidupan harian, kepercayaan dan pencapaian mereka di situ. Ia betul-betul memamerkan tahap intelektual dan budaya yang luar biasa. Akhir sekali, segmen kelima kita hari ini, iktibar untuk peperiksaan anda. Anda tahu tak kenapa kita kena belajar semua ni? Sebab keunikan warisan awal kerajaan alam Melayu inilah yang meletakkan asas yang sangat kukuh untuk Kesultanan Melayu Melaka yang akan anda kaji selepas ni. Sejarah ni sentiasa berkait rapat. Ia bukan sekadar cerita-cerita lama yang berdiri sendiri. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan berunsur kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT. Macam mana kita, generasi zaman sekarang ni, boleh aplikasikan nilai murni masa lalu macam sikap jujur dan saling menghormati itu untuk terus mengekalkan keharmonian negara kita hari ini?
fikirkan jawapannya betul-betul. Sebab kalau anda boleh hubungkan sejarah dengan realiti moden, itulah rahsia sebenar untuk skor soalan kebat dengan cemerlang. Terus kekal fokus. Jangan lupa subscribe saluran YouTube @NotaAIPen dan join keluarga kita di Telegram melalui pautan https:/t.me/nota-mainrain. Selamat mengulang kaji dan semoga sukses untuk peperiksaan anda.